Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi sesi sharing session berkenaan dengan pesanan Ibu Wizni, iaitu mak saya yang telah banyak memberikan nasihat dan juga pesanan kepada kami adik-beradik semenjak kami kecil. Semoga apa yang saya kongsikan ini boleh menjadi bahan kepada ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi yang ke-15 iaitu banyakkan bersabar. Jadi sabar ni memang sangat penting sebab kita akan berhadapan banyak dugaan dan dia menjadi syarat kepada kejayaan. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Wahai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu memperolehi kemenangan." Jadi begitulah. Jadi dalam dunia ni ada banyak contoh-contoh kesabaran. Di antaranya kita tengok Aisyah, isteri Firaun, dia telah menyaksikan suaminya telah membunuh ramai anak-anak laki-laki. Kalau sekarang kita lihat orang bunuh anak-anak, zaman Firaun itulah telah berlaku. Dia dibunuh anak-anak, tetapi Aisyah dengan sabar membela Nabi Musa daripada bayi sehinggalah besar. Dia dengan sabar. Banyak lelah dia supaya dia tidak supaya Nabi Musa tidak dibunuh. Nabi Ibrahim juga telah menunjukkan kesabaran luar biasa. Dia dihalau dari rumahnya, dia dibakar dalam api, diburu. Kemudian selepas dia berkeluarga, diarahkan pula ke Mekah, tanah yang masa itu subur, tanah gersang, tiada orang. Dan lepas tu disuruh pula untuk menyembelih anak dia, tapi semua itu dilakukan dengan dia turuti perintah Allah itu dengan sabar. Begitu juga Nabi Musa tadi, dia telah diburu oleh Firaun sebab dia telah membunuh salah orang bangsa Kipti dengan tanpa sengaja. Kemudian dia diperintah pula untuk berhadapan dengan Firaun untuk berdakwah. Dia pergi berdakwah dan kita tahu dia terpaksa berhadapan dengan tukang sihir yang ramai, dan kemudian dia diburu. Akhirnya dia sampai ke Laut Merah, tak ke mana-mana, tapi Allah selamatkan dia. Dan selepas selamat itu pula, Samiri pula buat patung anak lembu dan ramai pengikutnya menyembah anak lembu tersebut. Akhirnya dia berjayalah menyelesaikan semua masalah-masalah itu. Jadi itulah dianya kesabaran amat penting. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.